Selamat Hari Raya Bara semua. Macam mana kerja dia? Sekarang sudah kerja dia, dapat kerja di sate. Okey. Okey lah. Tukar ni. Saya kerja sini dah 7 tahun. 7 tahun lah. Oh, dah pandai cakap Melayu kan. Macam mana kerja kat sini? Okey. Alhamdulillah. Jadi senang sikit hidup kan. Pendapatan ni jadi okey sikit kan. Kalau duduk di Bangladesh mungkin susah sikit kan. Macam mana Malaysia? Malaysia okey. Malaysia okey, alhamdulillah. Orang baik, semua baik. Okey, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Salam. Jumpa lagi. Bagus kerja. Oh, masih ada lagi chief dia. Okey, inilah gambaran di Medan Sate ya. Haji Samuri terkenal lagi. So, kita nampak ramai pekerja-pekerja Bangladesh. Jadi mungkin ramai Indonesia dah balik kampung. Ya. Tapi masih lagi mengekalkan rasa sate ya. Tidak jauh beza daripada dulu. Jadi jumpa lagi. Orang masak akan datang. Nanti kita nak tanya sikit ada big boss daripada Indonesia ni. Ini banyak bungkus ya. Lalu masa raya ke banyak bungkus? Grab Safe Family. Jadi kita nampak ramai pekerja-pekerja daripada Bangladesh yang monopoli dan mereka nanti mungkin dapat ilmu untuk ada mau buka di Bangladesh tak? Sate, kedai sate. InsyaAllah Nanti banyak orang kumpul ya. Buka kedai sate di Indonesia, di Bangladesh. nanti saya buka kedai. Okey, terima kasih. Boleh buat semua. Oh, ni ada. Assalamualaikum bos. Boleh tanya sikit? Boleh tanya sikit? Abang ni orang lama, saya ingat masih kekal lagi di sini kan. Jadi apa tu? Macam mana dengan pekerja-pekerja Bangladesh sedang ramai sekarang? Mana pergi pekerja-pekerja orang kita orang Indonesia? Orang Indonesia mana pergi dah balik? Semua dah balik dah. Dia dah buka kedai sana dah. Sekarang ni maknanya ramai Bangladesh. Macam mana prestasi kerja dia? Orang Bangladesh. Mana dia orang dilatih betul-betul lah ya. Jadi kebanyakannya baguslah ya. Dari segi kerja maknanya terkawal. Jadi rasa sate masih lagi seperti lama.